Hai semua, selamat datang ke Zap World, yang mana saya gunakan template yang ada ahli sihir dengan tajuknya komunikasi pejabat. Okey, jom kita cuba mainkan. Okey, yang ni adalah saya. Nampak tak nama saya? Okey, so saya dah buat ahli sihir tu marah dah. Okey, so bila kita dekat dengan tumbuh-tumbuhan ni, kita kena jawab soalan. Sebagai contohnya, apakah maksud Direktori Organisasi Perniagaan? Okay, so apa kata jawapan ni? Bila dah pilih jawapan, kita tekan submit. Betul. Maka kita teruskan. Antara berikut bukan contoh maklumat yang terdapat dalam Direktori Organisasi Perniagaan. Yang mana bukan contoh. Sebagai contohnya, harga saham syarikat di Malaysia. Betul juga. Okey, so kita akan main sampailah akhirnya. Nak tahu lebih lagi, jangan lupa follow, like, subscribe dan cuba komen. Bye-bye.